bangkit orang Nogogi. Maju-maju melalukan kesampaian yang berhormat Datuk Seri Utama Haji Muhammad bin Haji Hassan, calon N27 Rantau, bersama dengan Yang Mulia Raja Regensi Datuk Haji Salbia binti Tekunuddin. Suara kita takkan pudar, Todio si kaki penipu kita takkan biar dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Terima kasih Puan Rohana, pengacara majlis. Yang berbahagia Datuk Nur Aliza, Naib Ketua Wanita UMNO Malaysia. Pengurusi PTPTN. Pengurusi apa lagi? Banyak pengurusi ini. PTPTN bila nak dihapuskan? Kan janji lu nak hapus PTPTN? Kalau aku menang besok PTPTN hapus. Yang berhormat Datuk Seri Utama Haji Sulaiman, Adun Lendu, dan yang mewakili UMNO bahagian Masjid Tanah yang menjadi bapa angkat kita di Sogong. Terima kasih Tok. Terima kasih berkampung di sini. Terima kasih bantu saya dan juga bantu anak-anak buah saya di sini dan juga di kawasan Gantau. Mudah-mudahan kita dapat berkat. Dulu kita bantu Datuk Sulaiman, hari ini dia bantu kita. Bulan depan kita bantu pula dia lagi. Yang berbahagia pengerusi Mubarak, Datuk Adam Hamid. Datuk Adam, dia orang Johor tapi dia duduk di Nilai. Dia suka duduk di Nilai. Lama dah duduk di Nilai. Saudara Badul Syam, Ketua Pusat Daerah Mengundi, Peti Undi Sogo dan Jawatan Kuasa. Ketua-ketua cawangan Sogo, Sogo Hilir, Sogo Hulu. Ketua-ketua wanita, tiga-tiga cawangan, pemuda dan puteri, ketiga-tiga cawangan. Ahli Jawatan Kuasa UMNO bahagian wanita, pemuda dan puteri. Yang berbahagia sahabat saya daripada universiti dulu ni, Tan Sri Irwan Sirgar. Dia bekas Ketua Setiausaha Perbandaran. Tapi dia orangnya, dia masuk suku. Masuk suku Masjid Tanah. Seterusnya, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Bersyukur kita kepada Allah SWT, banyak berdiri belakang tu. Saya nak sini ada tempat duduk. Bersyukur kita kepada Allah SWT kerana pada malam ini kita dapat sama-sama berada di kawasan rumah di kita punya bilik gerakan Pusat Daerah Mengundi Kampung Sogo. Ini adalah merupakan siri kita, saya beramah mesra dan tuan-puan sekalian. Nak kata program mengenalkan calon, tuan-tuan dah muak tengok saya kan? Dah muak dah kan? Siri kita beramah mesra untuk kita terus pastikan supaya gerak kerja kita untuk kita bersama-sama mengharungi pilihan raya Negeri Sembilan ke-16 ni dapat kita urus dengan baik. Tahniah saya ucapkan kepada Encik Badrul Syam dan juga ketiga-tiga Ketua Cawangan Wanita, Pemuda, Puteri dan Jawatan Kuasa masing-masing yang telah dapat mengadakan majlis pada malam ini. Malam besok saya di Senayan, tuan-tuan sekalian. Lepas tu tengoklah macam mana. Ya. Dan alhamdulillah setakat hari ini, Tan Sri, setakat hari ini kita berada dalam zon dah menang di Gantau. Alhamdulillah. Ya. Tapi jangan selesa. Tadi saya jumpa dengan semua JR-JR, petugas-petugas wanita dan juga cawangan. 300 lebih orang supaya meminta kita punya jentera meneruskan usaha untuk kita menyantuni seramai mungkin pengundi yang belum kita jumpa dengan tempoh kempen kita berbaki lagi besok pagi saja lagi. Sebab
Hari Sabtu dah hari mengundi. Kita punya tempoh yang digazetkan di SPR daripada selepas selesai proses penamaan calon pada hari Sabtu 18 bulan tempoh hari sampailah malam besok pukul 12.30 malam. Lepas tu hari Sabtu dah tak boleh kempen lagi tuan-puan sekalian. Dan kepada semua pengundi di kawasan ini dan juga di kawasan Dun Rantau juga seluruh Negeri Sembilan, kita masa pergi mengundi nanti kita minta saya minta supaya kita jangan pakai baju yang ada logo parti. Sebab kalau kita pakai baju yang ada logo parti, petugas SPR tidak bagi kita masuk. Ya. Kerana kita dah habis masa kempen. Ya. Jadi kita jangan pakai baju yang ada logo parti, pakailah baju biasa dan keluar seawal mungkin untuk kita menunaikan tanggungjawab. Pertama yang tunaikan tanggungjawab yang paling awal ialah JR lah. Ya. JR kena mengundi dulu. Jangan kita keluar ke mana-mana lepas itu lupa JR, terlupa mengundi. Asyik nak keluarkan orang, sudah-sudahnya kita lupa nak mengundi. Maka jadilah macam cerita Mucung Keladi. Minta orang tanya berapa kali nak makan sehari, berapa kali makan sehari. Sudah-sudahnya dia tersalah cakap, dia 7 hari sekali. Itu Mucung Keladi dia kurus je tu. Ya. Jadi tuan-puan sekalian mengundi kita dulu. Lepas tu baru kita keluar untuk kita mengambil bersama dengan jentera kenderaan kita untuk kita pergi mengambil. Menjemput pengundi yang telah kita kenal pasti. Dan kalau boleh besok satu hari ini tuan-tuan JR hubungilah kita punya pengundi putih yang telah kita kenal pasti itu pukul berapa kita nak jemput dia. Pukul berapa kita nak ambil dia. Ya. Janji. Kalau dengan Mak Angah kita nak ambil pukul 10, datang pukul 10. Ya? Dah janji pukul 10, datang pukul 10. Janji pukul 11 nak ambil, datang pukul 11. Jangan janji pukul 10, pukul 12 tak sampai-sampai lagi. Besok Mak Angah kita dah berbodak-bodak, dia bertumur, berjobor, kono matahari, dia berpuluh, bodak dia cair, dia masuk, dia tak keluar lagi dah. Ya? Jadi jangan buat macam tu. Marah orang. Jadi teruskan. Malam ni dan besok kita berkempen. Saya satu perkara tuan-puan sekalian, dalam pilihan raya kita di Negeri Sembilan ini, pilihan raya untuk memilih kerajaan negeri. Bukan pilihan raya kita nak mengubah kerajaan persekutuan. Jadi saya selalu ingatkan supaya kita janganlah sampai beria-ria sangat, sampai habis semua cerita-cerita dalam bilik pun nak keluar. Kerana apa tuan-puan sekalian? Ini pelapor-pelapor daripada negara-negara asing ni, dia akan melapor setiap apa yang berlaku. Dan dia tidak baik bagi negara kita jika kita beria-ria sangat membongkarkan itu dan ini, sehingga kita lupa bahawa kita pilihan raya ni 2 minggu ni pilihan raya punya kempen, lepas tu 1 bulan habis. Lepas tu kita perlu menjalani kehidupan biasa dan negeri dan negara perlu diurus semula. Mesti diurus dengan baik. Janganlah kita tumpah sangat habis sampai beria-ria sangat. Kan? Sehingga kan kita lupa sepadan-sepadannya yang mana kadang-kadang banyak juga perkara-perkara yang orang luar tak patut tahu, orang luar tahu. Cukup untuk kita katakan bahawa kami daripada parti ini, saya daripada Barisan Nasional, kami menawarkan untuk kami menyambung semula kerja-kerja yang tergendala. Kerana pada 2018 kita kalah, dan kalah pun bersebab. Orang tua-tua cakap, sakit berpunca, mati bersebab. Sebab dia, tuan-tuan puan sekalian, adalah orang Melayu berpecah. Orang Melayu berpecah sangat pada 2018, lepas tu pilihan raya 2000 yang ke-15 pun begitu juga berpecah. Saya ambil contoh Negeri Sembilan lah, saya tak pergi ke negeri-negeri lain. Di Negeri Sembilan, Tan Sri, Negeri Sembilan kalah bukannya pada ketika itu pihak lawan kuat, tak kuat. Tapi kita kalah disebabkan oleh belaga sesama sendiri. Orang Melayu belaga sesama sendiri, sehingga kan memecahkan undi kita dan akhirnya orang lain menang. Orang tua selalu cakap dan saya selalu ulang, antan dengan antan belaga, ayam tepi lesung yang kejang.
Dulu kita menumbuk padi pakai hantan, kan ada lesung tumbuk. 3 orang menumbuk, arwah mak ngah saya, arwah mak lang saya, arwah mak saya menumbuk. Siap irama tungtang-tungtang, tak pernah belaga. Tapi kalau belaga hantan tu, tumpahlah padi ataupun beras dalam lesung. Dan bila tumpah, tak pernah kita pungut pun. Atas pasir, beras dah berpasir, kita tak pungut. Maka kenyanglah ayam di tepi lesung. Jangan kita belaga, orang lain konyang. Itu sebabnya tuan-puan sekalian saya kaji perpecahan. Itu sebabnya juga pada 2018 saya diminta oleh Presiden Datuk Seri Zahid untuk memangku tugas Presiden 6 bulan lamanya. Nombor 1 saya buat ialah saya buat penyatuan ummah. Saya nak satukan balik orang Melayu yang terlampau berpecah. Ya. Alhamdulillah dapat kita melupakan sejarah lama tapi kita melihat ke depan. Menang Tan Sri. Bermula di pilihan raya Cameron Highland kita menang besar. Lepas tu dia Semenyih. Dia orang kata kalau di Cameron Highland bolehlah menang BN sebab negeri tu negeri BN. Dan kata kami tunggu BN di Semenyih. Semenyih masa tu Selangor di bawah Pakatan Harapan dan juga yang pilihan raya kecil di Semenyih pun untuk menggantikan arwah, ya. Juga masa ketika itu diwakili oleh parti Pakatan Harapan. Tetapi kerana wujudnya orang kata kesedaran untuk kita bersama, kita menang. Lepas tu kita menang di pilihan raya kecil di Dewan Negeri di sini di Gantau. Menang. Ya. Lepas tu kita pergi ke parlimen, pilihan raya kecil parlimen di Johor, di Tanjung Piai. Kita menang 20,000 tu. Datuk Adam, 20,000 kita menang. Lepas tu kita pergi ke pilihan raya kecil Kimanis, parlimen Kimanis. Kita menang. Itu sebabnya ada orang yang tarik handbrake. Kerana kalau ombak, gelombang penyatuan ummah ni tak disekat, maka semua akan hanyut. Itu yang ada letak jawatan macam-macam. Ya. Nak tubuh kerajaan perpaduan. Tetapi yang Tuan Agong Tunku Sultan Pahang ketika itu tak setuju. Ya. Dan kami dipanggil untuk menandatangani SD. Tunku Agong tanya, setiap satu orang. Kami semua sign. Masa tu kita ada 79 ahli parlimen. Kita tanda tangan, kita nak supaya diadakan pilihan raya semula. Tetapi Tunku Agong tak mau. Dia kata baru sangat lagi, baru 22 bulan. Cubalah untuk tubuh kerajaan. Jadi terkial-kial lah kami tak bersedia. Nak tubuh kerajaan macam mana? Tuan-tuan puan sekalian, maka gunting penyegunding itu sebabnya kami pilih Tan Sri Mahyudin untuk menjadi Perdana Menteri. Pada ketika itu beliau dah tak banyak lagi sokongan sebab Bersatu dah pecah. Bersatu pecah 2, Tun Mahathir dah buat separuh. Kalau nak katakan kami tamat kuasa, Datuk Yassin, hak kami jadi Perdana Menteri ketika itu. Tapi kami tak pernah fikir tentang kuasa ke tidak. Kami nak supaya negara ini diutamakan. Negara ini mesti diurus. Tuanku Agong dah titah, jangan buat pilihan raya, buat kerajaan. Kami buat. Walaupun yang dipilih tersebut bukannya merupakan daripada orang yang mempunyai majoriti, tapi kami sokong ramai-ramai. Alhamdulillah juga. Tapi tak tahulah macam mana kita pula nak dimakannya. Ya? Sudahnya kami tarik handbrake. Letak pula Mail Sabri. Kena pula COVID. Ya? COVID melanda kan. Ya, kena darurat macam-macam semualah kan. Jadi akhirnya kita buat pilihan raya. Dan pilihan raya ke-15 pun begitu juga kerana kita berpecah. Tak dapat kita menang. Tuan-tuan sekalian, kerana perpecahan. Perpecahan tuan-tuan sekalian daripada luar, daripada dalam. Dalam UMNO sendiri berpecah-pecah. Ya. Itu sebabnya itu hari kami buat rumah bangsa. Saya bagi tahu Datuk Zahid dalam Perhimpunan Agong, saya katakan dalam dunia korporat, saya dilatih dalam dunia korporat, bila kita menghadapi krisis, kita mesti consolidate. Kita mesti satukan hati kita supaya kita bersama-sama dan kita komunikasi yang sama. Itu sebab kita buat rumah bangsa. Baliklah semua. Balik semula ke panggung jalan. Tetapi 2015 tuan-puan sekalian, kita masih menghadapi krisis begitu. Ya. Kalah. Negeri Sembilan kalah macam tu juga. Kerana kita kalah bukan kalah siapa.
di tempat DAP tu, di Temiang, di Lobak, di Kepayang, di apa tu, memang tak boleh menang lah pada dulu. Sejak daripada zaman Nabi Adam tak pernah menang. Yang kita kalah pilihan yang 14, yang kita kalah pilihan yang 15, tak dapat tubuh kerajaan, 16 kita kurang 3, kerana kita kalah di 8 Dewan Undangan Negeri. Yang mana 88 itu adalah merupakan majoriti Melayu. Kawasan Melayu kita kalah. Kita kalah di Ampangan, kita kalah di Sekamat, kita kalah di Longgeng, kita kalah di Serting, kita kalah di Kelawang, kita kalah di Parui, kita kalah di Pilah. Semua kerusi majoriti Melayu melebihi 70%. Tentu Puan Sekalian. Maka saya lihat kita itu punca kita kalah. Kita bukan kalah di AP ke apa, kita kalah kita diri kita sendiri. Maka apa ubek dia? Apa ramuan yang sesuai untuk kita pilih? Tidak lain tak bukan, kita mesti satukan hati kita semula. Di Johor, alhamdulillah, tahniahlah pada Johor tu, Johor jauh datang. Daripada Johor menang 48 kerusi. Itu hari Datuk Seri, semasa mesyuarat Biro Politik di Melaka, pucuk pimpinan nak buat di Melaka dulu. Tapi Datuk Seri dengar kan, saya kata jangan. Saya kata jangan. Kalau nak buat di Johor dulu. Sebab saya lihat adanya ombak, adanya gelombang, iaitu gelombang bangsa Johor. Gelombang yang kuat memukul pantai negeri Johor supaya adakan pilihan segera kerana kuat semangat bangsa Johor. Saya katakan, I place my bet on Johor. Saya bagi tahu dengan Menteri Besar Johor, jangan, do not let the train leave the station. Jangan sehingga kereta api meninggalkan stesen baru kita nak buat keputusan. Jadi buat, alhamdulillah, menang. Menang besar, 48 daripada 56. Tahniah saya ucap kepada Johor. Kursi yang tak pernah menang, Johor Jaya, Perling tu tak pernah menang tu. Tapi boleh menang kerana adanya ombak gelombang yang tak boleh ditahan oleh sesiapa. Kalau gelombang ni wujud, Puan sekalian, tak boleh tahan. Jadi datang ke Negeri Sembilan, masing-masing dah naik syok lah. Ya? Oh, Johor menang tu, kita mesti pergi Solo. Ya? Mengapa kita? Saya katakan, di Negeri Sembilan ni kita tak ada bangsa Johor, tak ada bangsa Negeri Sembilan. Kita semua masuk suku semua. Habis dah waris masing. Ya. Warisnya kan, berbeheng tak sudah-sudah. Sogol Ulu mau Sogol Ili tak pernah baik. Tak pernah baik. Macam kampung arwah mak saya, Kundu Ili, Kundu Ulu. Tak boleh baik tu sih. Saya kecil-kecil dia mandi sungai. Bila dia tahu saya mandi sungai kat Ili, dia pergi keruhkan lagi kat Ulu. Itulah kerja. Tak tahulah Melayu ni tak apa sumpahnya. Asyik nak bergesel saja. Saya kata tak boleh. Kita tak ada bangsa Johor. Tetapi apa yang saya dapat baca elok-elok ialah adanya alun-alun. Alun-alun yang kecil-kecil. Iaitu alun-alun nak melihat supaya bersatulah orang Melayu. Ketepikanlah segala perselisihan demi masa depan anak cucu kita. Itulah yang saya sekarang ni, alun-alun kecil-kecil itu saya nak cantumkan menjadi ombak. Ada ombak di setiap bahagian, alun di Cawangan, alun di PDM, jadi ombak di bahagian. Bila ombak di bahagian, cantum-cantum 8 bahagian menjadi gelombang. Di Negeri Sembilan, gelombang persepahaman Melayu untuk menghadapi pilihan raya ke-16 di Negeri Sembilan. Itu yang saya buat, Puan sekalian. Ya. Orang heran, apa pasal pula tu? Apa pula kita nak pergi sesama? Kalau kita pergi Solo, Puan sekalian, kemungkinan kita kecewa lagi sekali. Itu bacaan saya lah. Saya bekas pengarah pilihan raya. Sekarang ni tak ada lagi lah. Sebab saya dah jadi menteri luar, saya tak ada masa. Tapi bacaan saya, kalau kita pergi Solo, susah. Sebab kita masih lagi berlaga sama sendiri. Parti-parti teras Melayu akan bertumbung sesama sendiri. Maka orang Melayu bersalah, maka pecahlah undi Melayu. Jadi kita akan rugi. Jadi mengapa tidak kita ketepikan apa jua perang-perang kecil-kecil ni.
perang-perang di sisi-sisi kita ini, kita hadapi perang yang besar iaitu pilihan raya. Supaya orang Melayu tidak kecewa dan orang Melayu boleh sama-sama bersama dengan rakan-rakan daripada MCA, MIC, PPP, IPF, Markaz Sakti semua sama-sama untuk kita takbir semula Negeri Sembilan selepas 1 bulan ini, tuan-tuan puan sekalian. Kalau strategi ini yang kami lakukan di Negeri Sembilan ini menjadi, maka dia boleh kita melangkah setapak lagi. Ya. Kita duduk dulu baru berlunjur. Ya, jangan kita nak cakap macam kata aduh kita tukar nama lah, PBN lah macam-macam. Itu relax dulu. Ya. Kita membuat persepahaman saja dulu. Kita tidak ada gabungan, kita tak ada apa-apa. Ya. Sebab kita menang 14 kursi, kita ambil 14 kursi. Dia menang 5 kursi, dia ambil 5 kursi. Di Negeri Sembilan ada 23 kursi majoriti Melayu. Macam Melaka 18. Kita ada 23 kursi majoriti Melayu. Kami menang UMNO dulu, Tan Sri, 14. PN menang 5. Ada 4 lagi yang dimenangi oleh PKR, iaitu Ampangan, Sikamat, Kelawang dan juga Pilah. Jadi Piramli dah suruh kita dah. Ni untuk kau, untuk aku, ni untuk kau, untuk aku kan. Jadi 4 tu, 2 untuk kau, untuk aku. Settle. Tak ada apa masalah. Jadi kita memasuki pilihan raya ni dengan aman damai. Dengan tenang. Tak ada lagi orang tu medan perang yang kecil-kecil ni. Kita hadapi medan perang yang besar di depan kita. Sama-sama masuk. Dia masuk, kita masuk. Tapi tidak ada pertembungan-pertembungan. Dan inilah sepatutnya yang perlu kita lakukan supaya orang Melayu tak keliru, orang Melayu tak kacau bilau, tetapi orang Melayu sedar bahawa sudah sampai masanya untuk kita bersatu hati, untuk kita pastikan kita membina semula keindukan Melayu di negara ini. Saya tak kata ketuanan Melayu, tuan-puan sekalian, sebab orang tak suka perkataan tuan ni. Kita bina keindukan Melayu semula. Melayu jadi induk dah lama dah. Sejak kita merdekakan negara ni, kita jadi induk pada negara ini. Kan? Tahulah induk kan? Induk ayam, induk apa kan? Kat kampung kita panggil induk juga tu kan? Mak saudara kita panggil induk kan? Keindukan Melayu itu penting. Kerana Melayu bila jadi induk, dia Melayu ni satu bangsa ataupun satu kaum yang besar jiwa. Kita terima rakan-rakan dulu untuk menjadi rakyat tanah Melayu. Kita terima rakyat British yang datang di sini cari makan. British kata, aku tak nak buat balik rakyat aku. Kalau kau nak mereka, boleh tak? Kau sama-sama terima dia. Kita terima. Ya. Jadi kita menjadi induk semula. Jadi induk. Kalau hari hujan kan berteduh lah anak-anak di bawah payung kita, di bawah sayap kita. Anak-anak ayam ada yang kuning, ada merah, ada yang hitam, ada yang putih kan? Sama-sama. Tapi induk dia, kita jadi induk. Kita ambil balik konsep keindukan Melayu itu untuk kita bina semula negara kita, supaya yang penting ialah negara kita yang berbilang kaum ini perlu diurus dan perlu kita jadikan sebagai suatu kekuatan. Kepelbagaian itu satu kekuatan, bukan untuk kita nak bergeseran sentiasa. Tak ke mana kita nak pergi, tuan-puan sekalian. Ya? Tambahan pula sekarang orang nak melihat kita berpecah. Orang iri hati dengan kejayaan Malaysia. Orang iri hati dengan kejayaan Malaysia berjaya. Ya? ASEAN berjaya. Sekarang ni mencurah-curah pelaburan seluruh dunia datang ke rantau Asia Tenggara, ASEAN. Sebab di Timur Tengah dah kelang kabut, di Eropah, Rusia dengan dah 3 tahun dengan Ukraine berperang, di Afrika tak selamat sebab selalu saja kerajaannya ditumbangkan. Di Amerika Selatan lagi tak selamat. Jadi mana kawasan yang selamat di dunia? Di kawasan sini, di rantau Asia Tenggara. Semua minta macam mana? Malaysia pula dijadikan sebagai tahun lepas pengerusi, maka semua telah bersetuju supaya Malaysia dibagikan sebagai pengemudi tetap visi ASEAN 2045. 20 tahun. Dijadikan Malaysia sebagai pengemudi tetap ASEAN Vision 2045. Jadi kita menjadi pengemudi. Itu sebab kami pakat-pakat. Kami jual ASEAN ni secara bersama. Kami buat kita punya marketing, kita buat pasaran kita bersama.
Kita bagi-bagi. Mana yang memerlukan tenaga buruh ramai, jangan datang Malaysia lagi. Pergi ke Indonesia, pergi ke Thailand, pergi ke Vietnam. Kita bawa industri yang berteknologi tinggi. Supaya anak-anak kita yang pergi universiti takkan nak gaji 800, Tok Sri. Dan kita tak cukup tenaga kerja lagi dah. Kita hantar anak kita universiti takkan gaji 800, kan? Kita mesti berjaya menggamit industri yang berteknologi tinggi. Supaya anak-anak kita nanti dapatlah gaji yang lumayan. Macam di Senayan, Tech Valley. Dengan syarikat Perancis yang buat brake kapal terbang. Daripada teknologi Formula 1, Tan Sri, dia tuai karbon daripada gas. Karbon itu dia mampatkan menjadi brake kapal terbang. Jadi orang lain jangan, dia ada 3 dalam dunia ni, Tok Sri. 1 di Amerika, 1 di Perancis, 1 di Negeri Sembilan. Dalam 2 rantau. Jadi orang jangan banyak temerang merantau. Besok kau terbang tak ada break, susah. Terbabas kau terbang, break tak ada. 3 dalam dunia. 1 dekat Boeing, 1 dekat Airbus, 1 di sini. Termasuklah kawasan di sini menjadi sebagai pusat untuk mengeluarkan break kapal terbang yang baru untuk MRO ataupun tempat-tempat membaik pulih kapal terbang seluruh dunia. Lepas tu, kita ada kilang mengeluarkan electronic transmission. Iaitu daripada Mitsubishi. Semua bekerja tinggi. Yang kerja di Safran yang buat brake kapal terbang tu ada budak Senayan. Engineer kerja dengan Petronas. Tuan-tuan puan sekalian, dia kerja dengan Petronas baru 15 tahun. Dia digajikan sini 25,000. Ini dia yang kita bawa. Ini yang Datuk Najib dulu nak capai supaya kita bawa Malaysia ni. Malaysia merupakan negara yang ekonomi tinggi. Kita tak mau tersangkut kaki lagi dah. Nakkan kilang yang datang, nakkan 1,500 orang tenaga kerja. Itu dah, kita terpaksa lepaskan itu. Jangan. Saya dah pakat dah. Indonesia pergi ambil. Dia memang ramai orang. Di Thailand, di Vietnam ambil. Tapi kami di Singapura. Itu sebabnya, tahun 2025 tahun lepas, Johor merekodkan pelaburan baru di timur 110 bilion. 110 bilion tuan-tuan sekalian. Punya banyaknya. Ya? Sebab banyak syarikat ataupun industri berteknologi tinggi ni yang datang melabur di Malaysia ke Johor. Apa sebab pergi Johor? Kat Negeri Sembilan tak ada tempat nak industri lagi. Tu yang saya cakap dalam Dewan Undangan Negeri awal tahun 2025. Bukalah kawasan industri baru. Kawasan industri Senawang dah penuh. Kawasan industri di Tengah Menjapa dah penuh. Kawasan industri di Nilai dah penuh. Kawasan industri dekat MSTEC dah penuh. Kawasan industri dekat Senayan saya buka 500 hektar dah penuh. Jadi saya nak arah ke mana? Saya dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bersama dengan Menteri Perdagangan dan Industri pergi seluruh dunia, berunding dengan pelabur-pelabur, bawa ke Malaysia, sudah-sudah ya. Pokok di laman kita, buah jatuh kat laman orang. Pergi ke Johor dan pergi ke Kedah. Tak ada singgah kat Negeri Sembilan. Padahal Negeri Sembilan ni palinglah dekat dengan Kuala Lumpur, dekat dengan airport, dekat dengan pelabuhan macam-macam. Jadi itu yang saya katakan. Saya dulu, Tan Sri ni ada saksi hidup ni. Ya. Kita ada satu konsep apa ni panggil sebagai Malaysia Vision Valley. Nak menjayakan dasar pembangunan Negeri Sembilan 30 tahun. 2015, 2045, 30 tahunnya dasar pembangunan. Saya buatkan. Dah dipersetujui. Kawasan di sini termasuk Sorgo Rantau ni menjadi kawasan Lembah Kelang yang besar. The Greater Klang Valley. Saya masukkan. Ya tuan-tuan sekalian. Ya. Datuk Najib dah bagi 5 bilion dah. Modal awal untuk kita bangunkan kawasan ni. Daripada Bukit Mantin sampai ke Port Dickson 153,000 hektar. Tak ada 1 inci pun ambil tanah orang kampung. Tanah di atas estate Sam Dabi. Saya punya konsep bahasa orang putihnya from the mountain to the sea. Daripada Bukit Mantin sampai Port Dickson, tuan-tuan sekalian. Beratus orang nak datang. Singapura lebih kurang 20 lebih syarikat multinational dah nak datang dah. Ya. Kerana tuan-tuan sekalian, kita nak buat kereta api laju ke Lumpur ke Singapura 1 jam setengah je. Dia nak buka sini sebab dia tak lagi dekat Singapura dah terlampau mahal.
kos operasi dia terlampau mahal, tempat pun dah tak ada untuk mereka mengembangkan industri dia. Nak datang ke sini. Tapi semuanya habis begitu. Jalan daripada highway, daripada KLIA nak sampai Senawang. Lepas daripada Senawang, naik jalan bertingkat. Daripada Wanija tu sampai ke Hospital Salam bertingkat. Sebab jalan situ walaupun 8 km, 10 traffic light dah. Jadi, tak mana punya perancang belajar mereka tapi baik-baik belajar kat Gombau macam ni kan. 10 traffic light dah. 8 km. Tu sebab saya nak buat jalan bertingkat. Orang nak pergi balik Kopilah, jangan menggatal-gatal ke bawah, naik terus atas. Kan? Lepas tu dah diluluskan swasta. Jalan daripada Lekas, ikut belakang Temiang, ikut belakang Langkap, Tanjung Ipoh, ikut belakang Tengkek, potong Bandar Baru Serting, sambung dekat jalan Gambang Highway. Terbuka Negeri Sembilan tu pun sekalian. Datuk Najib dah luluskan 500 juta. Kita nak buat commuters daripada Seremban ke Padikson, ikut kita punya rel kereta api lama. Murah aja sebab kita dah ada tanah kereta api. Projek ni mahal kadang-kadang sebab pengambilan tanah punya kos. Semua dah buat dah. Tapi semuanya terbantut. Semuanya dibatalkan selepas kita kalah 2018. Bukan saja di Negeri Sembilan, seluruh negara. HSR dibatalkan. ECRL kereta api ke Kelantan dibatalkan. LCS kapal 6 biji pun terbantut. MRT 3 terbantut. Semualah. Ya? Kerana tak mahu ada legasi daripada kerajaan terdahulu. Rugilah. Ya? Apa tak ruginya? Sanggup pula bayar pampasan ke kerajaan Singapura sampai 300 juta. Betul tak tadi? 384 juta bayar macam tu je. Cubalah sambung, apa salahnya? Bukan projek ni nak bawa balik ke rantau pun. Bukan Mat Jasan punya. Kan? Kalau Mat Jasan punya highway lah. Tak nak. Kerana apa? Kerana tak mahu. Tak mahu lagi ada apa-apa hubung kait dengan kerajaan dulu. Siapa yang rugi? Rakyat rugi. Negeri Sembilan rugi. Satu jalan baru pun tak ada buat kat Negeri Sembilan ni. 2 penggal. Kau joy potong rebennya. Ya. Ya. Potong reben, tukar nama jalan. Itulah kebolehan dia. Saya bukan nak memperkecilkan kebolehan siapa. Tinggal lagi Negeri Sembilan rugi 2 penggal. Kalau tidak saya dah minta satu IPP baru Datuk Najib bagi dekat Jimah tu. 1,000 megawatt. Di samping yang ada 2. Dah lulus untuk kita buat loji rawatan air dekat dengan pematang pasir. Kita tak nak buat empangan lagi, kita buat di hilir sebab empangan kadang-kadang empangan pun kering. Kita buat water gate, naikkan aras air, kita buat empang kecil, kita pump kat situ. Dengan kapasiti 500 juta gallon sehari, kita jual air ke Melaka Datuk Seri. Melaka setuju dah. Masa tu Datuk Seri belum lagi lah, betul. Masa tu Idris Harun. Ya? Kita jual air yang dari rawat, cost plus basis. Ya. Lepas tu Selangor pun kita boleh hantar 2 daerah, daerah Sepang dan juga daerah Ulangat. Dan air di daerah 2 daerah Negeri Sembilan di Seremban dan juga Port Dickson akan ada sehingga tahun 2045. Mengambil kira pembangunan Negeri Sembilan akan tumbuh ekonominya 5% setiap tahun. Itu yang saya buat. Ya. Perbandaran Kuala Lumpur ataupun Kuala Lumpur City yang baru, Bandaraya Kuala Lumpur yang baru. Kerana di atas kawasan baru boleh dirancang. Saya dah berunding dengan 5, dah saya lantik 5 perunding pakar antarabangsa daripada Cambridge, daripada Preston, daripada Harvard, daripada Universiti Singapura, daripada Tsinghua University di Beijing. 3 kali dah berjumpa. Dan inilah orang yang otak paling bagus dalam perancang bandar. Ya? Kalau kita buat itu kalau jadi 1,000 ekar kawasan lapang, tempat jalan kaki, tempat jogging. Kita mogah dekat Hyde Park, Central Park kat London. Kita mogah pula di Labu Park boleh. Ada kawasan lapang. Itu yang saya rancang. Tapi tak ada. Saya senang je Tan Sri. Pada saya dulu Negeri Sembilan, saya balik-balik, saya buat dasar tak ada. Dasar jaringan keselamatan sosial. Itu nombor 1. Dasar yang saya nak supaya Negeri Sembilan merasa selesa.
Orang Negeri Sembilan rasa tenang. Dia tak rasa tertekan kerana dia ingat kalau ada apa-apa pun jadi, kerajaan ada. Itu saya nak. Itu sebab Negeri Sembilan. Itu sebabnya Baitul Malnya apa semua. Kalau tak dapat JKM, Baitul Mal akan bagi. Itu dasar jaring Sembilan. Saya tak nak anak-anak yatim pagi balik tidur menangis perut kosong. Saya tak nak, tuan-puan sekalian. Saya pernah melalui susah. Kita pernah melalui susah, zaman susah. Arwah ayah saya meninggal sederajat 5. Susah. Di kampung susah pada ketika itu. Ya. Saya tak nak lagi budak-budak sekarang dalam tahun 2000 lebih mengalami apa yang saya alami dulu. Itu saya nak tanam dalam otak anak-anak Negeri Sembilan. Jangan risau. Kerajaan ada. Ibu-ibu tunggal jangan risau. Kerajaan ada. Orang-orang yang sakit jangan risau. Kerajaan ada. Lepas itu saya buat dasar perumahan. Saya tak nak ada orang masuk pergi tidur beratapkan bulan dan bintang dan si. Itu sebabnya saya buatkan setinggan sifarnya konsep di Seremban. Dulu banyak tu rumah-rumah setinggan di Senawang dekat kilang-kilang tu. Banyak rumah-rumah setinggan di sekitar Sungai Parui. Saya alihkan masa tu Pak Lah jadi Menteri. Buat flat 3 bilik, 2 bilik air. Tuan-tuan puan sekalian, saya masukkan semua orang. Dekat berapa ribu, dekat Taman Pelangi, dekat 2,500 biji. Bagi ibu tunggal yang nak membesarkan anak 2-3 orang, bekerja di Senawang, gaji kilang, gaji 800, katalah dapat overtime 200,000. Tapi kena bayar sewa rumah 350 sebulan. Tolak begitu begini. Itu. Saya tak ada kuasa nak suruh kilang-kilang industri menaikkan gaji mereka. Tapi saya ada, orang kata, ada usaha untuk mengurangkan kos hari hidup dia. Itu sebabkan saya buat rumah flat Sri Perdana. Kalau dia selalu bayar 350, masuklah kau kat rumah saya panggil council home ini. Bayar 100 sebulan. Bagi ibu tunggal yang nak membesarkan anak-anak tu puan sekalian, baki yang dia ada 250 yang patut bayar sewa rumah tu Tan Sri, besar makna jangan bagi mereka. Itu yang saya buat kan. Saya tak mau ada orang itu. Lepas tu saya buat dasar pelajaran Negeri Sembilan. Kalau tuan-tuan tengok, di Gantau ni saja tuan-tuan tengok tak ada sekolah yang bangunan lama. Semua baru. Sekolah kebangsaan semua baru. Seliau, Gantau, Sogor, Nyatuh, Senayan. Baru. Sekolah jenis kebangsaan Tamil, Ladang Saga, Ladang Linsum, Ladang Shanghai, Ladang Seremban. Yang paling best sekali ialah sekolah jenis kebangsaan Tamil yang terbaik dalam negara kita di Senayan. Itu hadiah saya kepada sahabat-sahabat, kawan-kawan saya, orang India. Saya bagi. Tentu puan sekalian. Ya? Sekolah jenis kebangsaan Cina pun sama. Kita bina. Cuba tengok Senayan. Itu yang saya heran. Ada pula cakap Tok Mat tak buat apa-apa di Gantau. Dia agaknya menjadi sebagai pemuda-pemuda Al-Kafi yang tidur 2000 tahun baru bangun. Pemuda Al-Kafi tiba 2000 tahun betul lah. Dia tak tahu. Kan? Dia tak nampak ke saya buat. Senayan tu daripada masalah besar menjadi sebagai perbandaran baru. Semua ada. Ya. Puan sekalian. Jadi kadang-kadang orang nak cari modal macam-macam kan. Jadi tak apa. Kita buat kerja kita. Ya. InsyaAllah. Tapi saya minta tuan-puan sekalian jangan Gantau yang menang. Kita nak menang, nak menubuhkan kerajaan di Negeri Sembilan, kita perlu sekurang-kurangnya 19 kursi. Kita nak 19 kursi. Supaya kita boleh tubuh kerajaan dengan sendiri. Ini kojo menumpang kasih ni susah tuan-tuan sekalian. Ya? Menumpang rumah, ataupun share satu rumah berdua, payah. Jadi kita nak supaya kita Barisan Nasional mesti menang sekurang-kurangnya 19 kursi. Siapa-siapa ada saudara mara, adik-beradik, anak buah kau semua yang di luar kawasan Gantau mengundi tu, suruh dia undi Barisan Nasional. Kalau nak tengok Barisan Nasional menang baliklah dan mengurus Negeri Sembilan balik. Ya. Kalau tuan-tuan nak ada jalan barulah. Ya. Tapi kat Sogor ni dulu saya nak tombuhkan ke Jalan Springhill, tuan-tuan dia tak nak. Kobar pencuri lah, penyamun masuk lah, macam-macam. Sini Tan Sri, kalau ikut jalan Sogor Ulu, boleh tembus ke jalan Seremban Port Dickson, dekat je. Ya, dekat je tembus. Saya nak besarkan jalan ni dan tembus itu. Tak nak.
Dia kata, oh nanti ramai budak mat rempit lah, pencuri lah, macam-macam. Sekarang ni nak kena keluar, sama ada pergi ke rantau tu pergi ke Mambau, keluar balik. Sayanglah. Kan? Jadi tuan-tuan puan sekalian, pastikan kita dapat mengurus dan juga menubuhkan kerajaan pada 1 bulan. InsyaAllah. Lepas itu besok kita pergi tolong Datuk Sulaiman pula dekat Melaka. Kan? Lepas Datuk Sulaiman, kerajaan Melaka Monang, tak tahulah kan. Kalau tak ya dapat lagi membaca, tak tahu saya dah kan. Kalau tak dapat baca lah kan, tak tahulah saya kan. Malaslah saya nak cakap Tan Sri kan. Tapi bacalah. Baca elok-elok. Supaya sentimen rakyat mesti dibaca elok-elok. Supaya kita dapat mengurus negara. Tapi saya minta betul-betul. Jangan pula kita nanti sebab pilihan gaya pula orang lari pada negara kita, susah juga. Jangan. Sebab negara kita ni ekonomi nombor 1 berdagang. Ekonomi negara kita tuan-tuan bersilan, ekonomi yang terbuka. Kita berdagang dengan semua orang. Jadi kita tidak boleh ada berita yang tak elok sebab orang, kita jual barang kita. Kita beli barang orang. Orang datang melabur ke sini. Kan? Kalau ada berita-berita yang kadang-kadang boleh menyebabkan orang menghindari negara kita, tak elok juga. Jadi, jangan pula nanti kita kan menang sorak kampung tergadai, tak boleh juga. Kan? Kampung jangan tergadai, sorak tetap menang. Macam tu, carilah formula macam mana. Elok-elok berpakat. Elok pakat kan? Kan orang tua kata, ibu adat mufakat. Kan, betul tak kan? Datuk Wira kan? Ibu adat mufakat. Elok adat tak gaduh hukum. Elok hukum tak gaduh adat. Hari ni huru-hara tak tahu apa jadi. Saya pun tak reti apa punca dah. Ya. Mana dah mufakat Tak boleh mufakat ke? Kan? Kan mufakat tanda selamat, sengketa punca celaka. Mengapa perlu bersengketa? Tak perlu bersengketa. Kan? Mufakat lah elok-elok. Bulat air dek pemotong, bulat kata dek mufakat. Mufakatlah. Kan? So, tuan-tuan puan sekalian, jadi tak usahlah kita pening-pening kepala kat Sogo ni. Tapi Sogo ni saya nak beritahu satu, Datuk Nuriza. Sogo ni merupakan 3 kali pilihan gaya. Tak ada siapa boleh pecah rekod. PDM yang terbaik. Ya. PDM yang terbaik, rekod terbaik. Saya tak tahu apa saya nak bagi tuan-tuan dekat Sogo ni. Tan Sri, terbaik. Peratusan pengeluarannya tinggi. Dia punya congak pengundi putih tu hampir 100% dia dapat. Hebat betul JR kat sini. Ya? Jadi tahniahlah kan. Tahniah. Ada kita punya calon sebenarnya. Tak ada, bukan tak ada. Ingatkan Mira tadi. Ya. Jadi tuan-puan sekalian, jangan kali ini kita punya rekod ni dipecah dari PDM lain. Tapi yang mengejar begitu rapat ialah PDM Seliau. PDM Seliau tu dia punya rekod pun bagus, 95%. Diikuti oleh PDM-PDM lain. Jadi Sogo, kau jangan memalukan kampung. Pegang trofi tu, trofi untuk kali yang keempat, Sogo menjadi PDM yang terbaik dalam Dewan Negeri Rantau. Ya, Yang ini hidup Sogo. So itu sajalah saya nak cakapkan. Ya. Berhati-hati kan supaya kita tak sampai sekata tadi menang sorak kampung tergadai. Begitu juga saya buatkan persepahaman dengan Parti Perikatan Nasional. Banyak orang tak boleh nak cakap, tak boleh nak tahu apa sebab nak buat begini. Tapi itulah dia puncanya kita kalah. Maka kita sakit berpunca, saya katakan tadi, ubatkan punca dia. Punca dia kita bertembung, puncanya kita bertelagah sama sendiri. Maka menjadi pecahlah undi kita. Jadi jangan kita pecah undi kita. Ya. Kalau di sini kita BN, saya minta PN undi kita. Di tempat yang BN tak bertanding, macam Sikamat dan di Parui dan juga di Ampangan, orang-orang UMNO bantulah pula PN supaya kita boleh menang untuk kita dapat menubuhkan kerajaan yang mantap
selepas 1 bulan nanti insya-Allah ya. Jadi itu sajalah yang nak saya sampaikan. Terima kasih banyak-banyak. Lama ya kan 1 jam saya cakap. Tak soda 1 jam. Ya, terima kasih Tok Sulaiman ya. Sekali lagi terima kasih waris-waris daripada Masjid Tanah ya. Lagi daripada mana tu? Ada nori satu ni kan? Johor kan? Ke? Ha? Johor dah kan? Parti MIC tak nampak. MIC Chandran ada sana kan? Chandran apa khabar? MIC dan juga rakan-rakan yang lain. Dan semualah yang bersama-sama membantu insya-Allah. Kita pastikan selepas daripada 1 bulan malam tu nanti Barisan Nasional dapat menubuhkan kerajaan untuk kita mengurus Negeri Sembilan untuk penggal yang lain insya-Allah ya. Sajalah yang nak saya sampaikan. Ada apa-apa nak tanya? Saya tentu Puan sekalian saya minta maaf lah ya. Tak macam dulu lagi sebab saya dah jadi menteri luar. Kadang-kadang ada kundi kenara saya tak dapat datang. Sakit poning saya tak sampai ya. Jemputan saya tak dapat tunaikan. Minta maaf banyak sebab kadang-kadang saya tak ada kat sini. Ya, saya tak ada kat sini. Itu hari lepas saja daripada penerimaan calon, hari Ahad saya dah pergi Manila. Mesyuarat ASEAN. Saya kena pergi sebab ASEAN saya pengurusi dengan China, saya pengurusi itu, pengurusi ini. Ya, semua minta saya datang. So saya pergilah. Hari Rabu malam sampai balik. Patutnya hari Khamis ada lagi mesyuarat. Tapi saya tinggalkanlah kerana tugas saya mesyuarat, pengurusikan mesyuarat dah sudah. Nasib baik saya pergi. Semasa berunding 2 hala dengan negara China, macam-macam lah saya cakap dengan dia. Kan? Saya jumpa dengan Setiausaha Negara Amerika Marco Rubio. Saya ucap terima kasih sebab di masa saya jumpa di New York bulan September tahun lepas, saya katakan, saya cakap putih dia, Mr. Secretary, why are you sending someone that is not suitable to the Malaysian politik? Dia nak hantar Nick Adam. Trump dah bagi tahu, Presiden Trump bagi tahu dia nak hantar Nick Adam, orang Australia tapi dah jadi warga negara Amerika. Orang yang betul-betul anti ataupun yang betul-betul pro Israel. Ya. Yang betul-betul mempromosikan gaya hidup bebas gay. Kawan sekalian, dia nak hantar ke Malaysia. Saya cakap dengan Sekretari Rubio, he's not welcome. Orang yang berdiplomasi, hubungan dua-hala begitu, dia patut faham bila saya cakap begitu. Jangan sampai dalam penghujung cakap saya itu, patutnya saya akan sambung, jangan sampai saya tolak. Kalau saya tolak, sebab saya, Malaysia ada hak menolak calon yang dia nak hantar sebagai duta ke Malaysia. Tapi kita tak mau sampai ke begitu. Itu sebab saya cakapkan, please don't send him. Jangan hantar dia ke Malaysia. Sebab itu dah berdemonstrasi dah dekat kedutaan Amerika. Alhamdulillah. Ini hubungan baik yang perlu kita tunaikan. Baru-baru ni, pada 17 Julai itu hari, kita pula bercakap tak apa-apa, seolah-olah kita ni menghalau semua orang Yahudi daripada Malaysia. Tu 7 ahli Kongres di Amerika mendesak supaya dihentikan segala hubungan dengan Malaysia. Segala bantuan dengan Malaysia. Gila orang puan. Kita marah juga di Amerika, tapi jangan. Mereka ni dari segi apa dia, pelaburannya, mereka adalah merupakan pelabur terbesar di Malaysia. Dan menguntungkan kita, perdagangan dengan dia. Menguntungkan kita. Ya. Itu sebabnya kalau nak kutuk pun kutuk berpada-pada lah. Ya. Jangan kutuk-kutuk sangat. Ya. Saya kata dia. Ya. Jadi tuan-puan sekalian, alhamdulillah, dia dengar cakap. Dan Kongres 7 orang tu, saya kata dengan Marco Rubio. Kata, Sekretari Rubio, tak betul mengatakan Malaysia nak menghalau semua orang Yahudi daripada Malaysia. Kita punya dasar luar yang daripada dulu kita tidak mengiktiraf Israel. Dasar immigration kita tidak akan membenarkan warga negara Israel datang ke Malaysia. Full stop. Kita bukannya anti-Yahudi, tapi kita tak mengiktiraf Israel, rejim Zionis Israel. Rejim Zionis Israel dengan orang Yahudi, dua perkara yang berbeza. Orang Yahudi pun marah dengan Netanyahu. So dia di situ dijadikan sebagai kata anti-Semitism ataupun anti-Yahudi. Malaysia ni anti-Yahudi. Tak, saya katakan bukan. Jangan silap faham. Kata.
Sebab kita dasar luar kita memang tak pernah mengiktiraf Israel sebagai sebuah negara. Yang menjadi isu ialah ni yang datang buka sekolah tu. Dia dua kerakyatan. Kerakyatan Amerika, kerakyatan Israel. Lepas tu dia mogah-mogah pula kata tu, oh, Zionis. Jadi orang tengok latar belakang ni betul. Tengok dia, rupakan dia masuk ke Malaysia pakai kerakyatan Amerika. Tapi dia sebenarnya ada juga kerakyatan Israel. Maka kita pun mengambil tindakan untuk beliau meninggalkan Malaysia serta-merta. Itu je. Jadi Setiausaha negara mereka baru faham, oh macam tu ke? Dia kata, yes, kata, itu eloknya kita mengadakan hubungan apa semua kan. Saya jumpa di New Delhi mesyuarat BRIC dengan Menteri Luar Soviet Union ataupun Rusia. Kawan baik saya, Lavrov. Saya katakan tolonglah. Minyak di Selat Hormuz ni dah susah dah. Kita perlukan minyak mentah. Dia katakan dulu saya dah cakap, Hassan, I told you many times. Tu dekat kita punya terminal di Vladivostok tu. Ambil lah berapa minyak nak. Saya balik, saya bagi tahu Petronas. Sekarang ni kita tak ada masalah. Dulu kita kata minyak kita cuma cukup sampai bulan 6 Tan Sri. Semua menggigil. Tapi sekarang dah tak ada masalah pasal minyak lagi ataupun supply lagi. Harga dia tinggi sikit lah lagi sebab kalau daripada Teluk Parsi dari sini dan daripada sana ke sini 2 kali ganda dia punya perjalanan. Tinggilah kos pengangkutan dia. Jadi harga minyak mentah tinggi juga. Tuan-puan sekalian. Tapi yang kita sedap hati, kita tak ada lagi berhadapan dengan masalah supply. Dah ada. Begitu. Jadi tuan-puan sekalian, inilah gunanya hubungan dua hala yang baik, kan? Jadi kalau saya tak ada selalu tuan-tuan jemput kunuri saya tak dapat datang, jangan marah. Ya. Siah kau jangan nyumpah-nyumpah dan siah. Ya. Sebab saya tak dapat datang. Dulu tu memang ada kan, saya setakat saya ada sini, saya datang. Tapi bila saya tak ada, nak buat macam mana? Ya. Saya tak ada. Kadang mesyuarat kabinet pun saya tak ada. Itu hari 2 hari tak ada. Sebab saya sebelum tu tak sihat. Lepas tu saya pergi ke Manila. Tadi pergi jugalah kan. Sampai PM kata, kau tak kempen ke? Dia. Saya gusik je dia. Saya tak payah kempen, saya dah menang. Tapi saya tengok ada orang yang belum menang lagi. Anthony Loke tak datang. Saya datang. Saya kata, saya dah kan tahu saya dah menang dah insyaAllah. Saja nak musik dia kan. Jadi tuan-tuan sekalian, kalau di Sogo ni jarang nampak saya minta maaf lah kan. Sebab saya terpaksa pergi ke sana, pergi sini. Seluruh dunia punya politik tak berapa baik sekarang. Ekonomi dunia tak elok. Perang sana, perang sini, itu sini, macam-macam masalah dia. Jadi memerlukan saya menjalankan diplomasi peringkat tinggi untuk saya membawa kedudukan Malaysia supaya orang jangan sekali-kali membaca Malaysia ni condong pada sesiapa. Jangan sekali-kali Amerika pandang kita. Cina pun pandang kita. Condong situ ke sini, kita susah. Sebab dia banyak berdagang. Condong ke sini sikit pun, dia banyak marah. Jadi kita kena betul-betul buat stedeng. Ya? Elok-elok buat. Ya? Supaya kita dilihat sebagai sebuah negara yang mempunyai prinsip. Kita merupakan negara yang berkecuali, tetapi secara berprinsip. Banyak orang tak faham. Oh, itu daripada negara Jerman. Rakan sejawat saya. Oh, mengapa kata Malaysia negara berprinsip, neutral, tak campur tangan, tapi menyokong Palestin begitu kuat? Saya katakan kami berkecuali secara